Baru sampai. Actually dah sampai semalam dah Thailand. Cuma semalam tu macam penat sikit sebab driving daripada KL ke sini ambil masa dalam 15 jam macam tu. And then adalah berhenti-berhenti juga. Dan bila sampai ke Thailand ni, kita terus juga dah lah masuk border. Bukan terus pergi stay, breakfast jap and then drive ke Krabi. Ambil masa dah 5 jam lagi. So actually kita orang driving lebih kurang 1000 km. Cepat dah. So Ya, aku dah rakam tu. sebab semalam cecang. Oh, sini. Pasport mana? Gentut. Ngantuk. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Cik. Ni kuat ketut je, guys. Pakai spek ni. Pakai spek. Nak makan supaya bye. Dah baru jumpa rumah. Oh my god. Sila komen di bawah. Handsome ke tidak handsome. Thumbnail. Dia buat thumbnail. Oh, dia bawa ni lah. Dia bawa ni. Bawa je lah. Pasport. Sekarang tengah tunggu kawan pergi masuk kaunter check untuk apa geran kereta sebab kita orang masuk Thailand ni pakai kereta. So umur muda-muda dah bekerja tu untuk cari rezeki demi sesuap nasi lah. Bagus dia tolong keluarkan kereta orang ni, bagi pertolongan. Ya Allah, Tuhanku, moga Allah memudahkan urusan dia mencari rezeki. Bagus dia ni, aku perhati je. Siapa nama brother ni? Bagus tu. Dia tolong the power of hand, not the power of dream, the power of hand. Bagus tu. Allahu Akbar. So saya baru saja mendarat. Aku rasa macam bad light tu tak? Sekejap. Benar tak? Saya rasa ni sebut nak makan tak? Tak makan. First time ni. Aku pun first time masuk tadi. Tak, dekat Malaysia. Dekat dah? Malaysia. Tak orang tahu. Ada tak? Oh dia. Ada dekat Kaum Melewa. Ada. Aku pun tahun semua ni dia berkenal tu dia jam. So tak itu aku teruskan betul saya nanti saya nak tukar beza. Kenapa rasa beza? Tak nyaman aku baring. Kenapa orang kau bawa gini? Pergi ke pulau. Okey. Bahaya jugalah sebenarnya. So kita orang kena
gerak pukul 8 pagi. Bangun pukul 6 and then gerak pukul 8 pagi. Balik pukul 3. Hari pertama in Krabi. Kita tak ada sarapan dulu kan. Ini pun sangkut lah. Wah lah weh. What the? Ui. Kejut. Kita nak pergi. We're going to South Korea. Korea. Asal kau keluar dulu? Ada plot twist sikit. Sebenarnya kami salah tempat. So kami naik balik van dan pergi tempat yang betul. Alah, sanggup usap sebab nak masuk kamera. So brother ni dia tengah beri penerangan ringkas kat mana kita akan pergi, kat mana kita akan stop, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat untuk keselamatan bersamalah. But it's 50-50. Sometimes they come. Seram dengarnya. Okay, but please everyone, no beating. Okay, right now everyone take out that jacket. Take it out. Chicken Island.
Kita dah sampai di pulau. Tapi tak tahu apa nama pulau dia. Tak tahu lah kalau dia dengar aku tak main. Mike. Aku tak bawa mic. Oh. Ini pulau. This is we call Pulau Penyemun. Padahal Ya, ada bagi kan. Pulau Penyemun. Sekarang kita berada di cave. Aku tak tahu nama cave ni apa, tapi quite cantik lah. Setiap kita lihat. So cantik oh. Sumpah cantik. Kita bergambar. Kita masuk dalam. Nuriman, what you doing bro? Dah tu kenapa kau masuk dalam kalau basah? Aku tak tahu kenapa bila aku sampai ni aku rasa tenang. Mungkin sebab tengok kawan-kawan bermain,